Spain ayamkan Argentina. Kosong shot on target untuk pasukan Argentina sepanjang 120 minit permainan. Messi hilang dari radar. Kejap ada, kejap tak ada. Dah lah main kasar, si Paredes tu parapnya Kubarsi sampai melayang budak tu. Enzo Fernandez memang layak pun kena kad merah. Match ni kalau tengok statistik memang berat sebelah. Berat kepada Spain yang kontrol possession dan juga shot sepanjang 120 minit. Argentina, lagi-lagi Messi memang betul-betul disenyapkan oleh defend pasukan Spain. Kredit untuk Emiliano Martinez, memang betul-betul superb malam ni. Save-save yang dia buat memang betul-betul membantu Argentina. Kalau tak, pasukan Spain mungkin dah lebih daripada 1 gol. Fan Spain, siapa korang punya man of the match untuk pasukan Spain untuk malam ni? Untuk aku akan bagi Rodri. Untuk korang pula, siapa? Cuba komen.